Selamat datang. Pernah tak anda terfikir, apa agaknya yang berlaku bila seorang penakluk terhebat dalam sejarah bertemu dengan lawannya yang tewas? Hari ini, kita akan bongkar sebuah kisah epik Melayu klasik tentang Iskandar Zulkarnain dan bagaimana sebuah penaklukan boleh membawa kepada sesuatu yang langsung tak dijangka. Kisah ni sebenarnya bukan sekadar tentang peperangan. Ia lebih mendalam. Ia tentang bagaimana sebuah penaklukan itu tak semestinya berakhir dengan kemusnahan, tapi sebaliknya, ia boleh jadi permulaan sebuah pakatan strategik yang mengubah segalanya. Okey, watak utama kita ialah Raja Iskandar Zulkarnain, seorang tokoh legenda yang berasal dari Makedonia. Dia ni bukan calang-calang orang. Kembara agungnya bukan setakat nak menakluk, tapi dia ada satu misi, nak menyaksikan sendiri matahari terbit di hujung dunia. Perjalanan epik Iskandar ni membawanya jauh ke timur, sampailah ke negeri Hindi yang luas dan megah. Dan di sana, seorang lagi pemerintah yang hebat sudah pun menanti. Dan di sinilah takdir menemukan Iskandar dengan Raja Kedah Hindi, seorang pemerintah yang sangat berkuasa. Kerajaannya meliputi separuh daripada seluruh negeri Hindi. Jadi, bila dua kuasa besar macam ni bertemu, pertembungan memang tak dapat dielakkan. Sebaik sahaja berita tentang kedatangan Iskandar sampai ke telinga Raja Kedah Hindi, dia tak tunggu lama. Terus dia kumpulkan seluruh bala tenteranya untuk berdepan dengan Iskandar. Maka berlakulah satu pertempuran yang memang gegak gempita. Bayangkan, dua tentera gergasi bertembung menggoncang bumi Hindi dalam satu perebutan kuasa yang akan tercatat dalam sejarah. Tapi, dalam mana-mana pertempuran pun, pemenangnya cuma ada seorang. Akhirnya, Raja Kedah Hindi tewas dan dia ditangkap hidup-hidup oleh tentera Iskandar. Tapi, apa yang Iskandar buat lepas tu memang bukan macam yang kita sangka. Langsung tak macam penakluk lain pada zaman tu. Bukannya hukuman mati atau penjara, Iskandar sebaliknya tunjukkan belas kasihan. Raja Kedah Hindi bukan saja diminta untuk memeluk agama Nabi Ibrahim, tapi dia juga diberikan pakaian kehormatan yang sama macam Iskandar pakai dan yang paling penting, tahtanya dikembalikan. Selepas kembali ke istananya, Raja Kedah Hindi ni bukan sekadar lega. Dia mula berfikir, macam mana nak tukar kekalahan ni jadi satu perikatan yang kekal abadi. Dia ada satu rancangan. Dan rancangan tu melibatkan asetnya yang paling berharga, putrinya sendiri, yang bernama Putri Syahrul Bariah. Putri Syahrul Bariah ni digambarkan sebagai seorang wanita yang memang tiada tandingannya. Bukan saja cantik rupawan sampaikan wajahnya dikatakan bersinar macam matahari, tapi dia juga sangat bijaksana dan sempurna budi pekertinya. Dia bukan sekadar seorang puteri, dia adalah kunci kepada perikatan yang bakal dibina. Tapi nak sampaikan lamaran sebesar ni ada caranya, bukan boleh main redah je. Satu rantaian diplomasi yang sangat teliti dirancang. Mula-mula, Raja Kedah Hindi berbincang dengan Perdana Menterinya. Kemudian, Perdana Menteri itu dihantar sebagai utusan untuk berjumpa dengan seorang perantara yang paling dihormati, Nabi Khidir. Baik, selepas Iskandar secara peribadi bersetuju, lamaran ini perlu dirasmikan. Jadi, ia dibawa ke satu perhimpunan besar yang dihadiri oleh semua raja dan panglima untuk dimeterai secara rasmi. Dan kat sinilah kebijaksanaan diplomasi tu betul-betul terserlah. Nabi Khidir, bila dia bangkit untuk bersuara, dia tak bentangkan lamaran ni sebagai satu tanda penyerahan kalah dari Raja Kedah Hindi. Tidak. Dia bentangkan ia sebagai satu takdir dan rancangan ilahi. Dengar tu. Nabi Khidir membingkaikan perkahwinan ni sebagai satu cara untuk menyatukan dua dinasti yang hebat ni untuk selama-lamanya. Ia bukan lagi soal penakluk dan yang ditawan, tapi tentang menyambung zuriat Iskandar supaya tak putus sampailah ke hari kiamat. Jadi, kisah purba ni sebenarnya mengajar kita sesuatu yang sangat penting tentang kuasa. Kuasa tu bukan hanya tentang pedang dan penaklukan semata-mata. Ia juga tentang belas kasihan, diplomasi dan perkahwinan yang strategik. Ia mengubah sebuah naratif daripada penaklukan semata-mata kepada pembinaan sebuah legasi bersama. Persoalannya, adakah ini kisah penaklukan atau sebenarnya kelahiran sebuah dinasti yang baru?